Bukan kau yang tadi pegang raket kat jebat tu? Pagi pegang senduk bang. Pagi pegang senduk. Orang Melaka sini tanya kat aku tau, bang dekat mana pagi-pagi kedai yang ada sarapan lepas tu ada lauk pauk banyak-banyak? Dekat Selera Suci Murni lah. Itu pejabat Mak M. Apalah kau. Sana. Follow. Kau tengok pagi-pagi dah penuh lauk dia kat sini tau. Gendang daging, asam pedas, masak lemak, cili api, macam-macam ada jom aku bawa kau tengok apa yang best kat sini. Ni dia bang, lontong goreng daging. Tempat lain tak dapat bang. Macam mana dia boleh terfikir menu best macam ni lontong dia goreng dengan daging. Memang kena bang, nala. Tak usah dipertikaikan lagi bang. Mi kari tetel dekat sini memang orang cari. Kau tengok tetel dengan telur rebus tu, kena dengan kari pekat dia tu. Yang ini mi goreng daging pula. Kita cerita pasal daging daripada tadi kan. Ini kira yang premium lah. Tapi kalau kau nak order yang biasa-biasa goreng pun ada. Okey, jom kita cerita pasal asam pedas dia pula ni Pagi-pagi dah ada bang asam pedas ikan kembung, pari, asam pedas tetel pun ada. Yang penting fresh, kena tekak dengan orang Melaka. Orang luar datang pun dia cakap nala. Macam ni punya pekat mau tak layan bang. Kau datanglah pagi boleh, tengah hari pun boleh. Mantap-mantap juga air kat sini Saya kacau guna raket bang. Dia kacau guna raket, mentang-mentang lah jurulatih badminton. Lain macam dia punya air. Tengok green tea dia, teh ais dia, kopi ais dia. Dia punya buih macam dekat pesta Kalau kau nak sarapan boleh datang pukul 7.15 pagi. Tapi kalau nak goreng-goreng panas macam tadi, pukul 8 pagi dia start. Lokasi dia senang je. Ni nampak ni Masjid Al-Azim ni. Ini jalan belakang Hospital Melaka ni. Dia dekat sini je. Selera Suci Murni.